Musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri sering dikaitkan dengan kegembiraan dan pertemuan keluarga. Namun, bagi anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sepanjang tempoh berkenaan adalah paling kritikal yang menuntut tahap kesiapsiagaan tertinggi. Khairul Firdaus Khalid ada laporannya. Perhatian. Kebakaran hutan. Peningkatan kes kebakaran rumah, kemalangan jalan raya serta insiden melibatkan kecuaian antara kejadian yang kerap berlaku sepanjang musim perayaan. Kesiapsiagaan anggota pada tahap maksimum menjadi keutamaan pihak pengurusan walaupun berdepan kekangan sumber manusia. Untuk memastikan kesiapsiagaan yang tertinggi dari kalangan anggota bomba di balai ini di musim perayaan ini, salah satunya yang seperti yang kita tahu 80% daripada keseluruhan pegawai dan anggota bomba telah pun dibekukan cuti bersempena dengan hari raya ini, di mana perkara tersebut adalah untuk memastikan ataupun menjamin keselamatan masyarakat di luar sana semasa berhari raya. Cabaran lain tertumpu kepada pengurusan emosi dan moral anggota selain memastikan operasi berjalan lancar. Saya perlu pastikan aset jentera dan keanggotaan berada pada tahap maksimum serta operasi dapat dijalankan dengan cepat dan selamat. Cabaran sebenar lebih dirasai di lapangan, terutama ketika berdepan situasi tidak dijangka. Isu kesesakan lalu lintas, akses terhad ke lokasi kejadian serta gangguan orang awam ketika musim perayaan antara halangan utama yang boleh menjejaskan kelancaran operasi menyelamat. Selain itu juga kita mempunyai cabaran untuk rumah. Biasanya mana rumah yang mengalami kes ataupun kebakaran, kami mengalami masalah rumah tu terkunci kan. Jadi untuk kita membuka rumah kan, untuk kita mencari alternatif untuk masuk ke dalam rumah untuk buat kerja-kerja penyelamatan, jadi salah satu cabaran juga bagi kami. Justeru, peranan masyarakat amat penting dalam membantu mengurangkan risiko agar setiap perayaan dapat disambut dengan lebih selamat dan tenang. Di saat kebanyakan kerajaan Malaysia pulang ke kampung halaman dan meraihkan perayaan bersama keluarga, anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia terus berada di barisan hadapan. Risiko tetap ada, namun kesiapsiagaan tidak pernah dikompromi demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua. Khairul Firdaus Khalid, RTM.